trainers! Hi! Click here to subscribe. Episod 1, Budak Misteri. Mulakan, T-Rex! Mulakan serangan, Enki. T-Rex, serang dia lagi! Boleh tahan, Richie. Biasa-biasa je. Rasakan Hela ni. Bola meriam. Awal-awal lagi saya dah tahu Hela awak. Habislah. Serangan bola api! Cakur! Pertempuran berakhir. Pemenangnya Richie. Saya dah menang! Tak boleh jadi ni. Dino Trainers ini kembali dengan musim baru. Dino Trainers musim 5. Richie kembali dengan kawan-kawannya untuk menyertai pertandingan Dino. Jangan lupa tonton Dino Trainers musim 5. Setiap Sabtu, jam 6 petang. Hanya di channel YouTube Dino Trainers Bahasa Melayu. Dengan ini, pertempuran antara kita, saya menang satu perlawanan lebih dari awak. Jadi saya dah kalahkan awak. Lain kali, saya takkan kalah lagi. Apa kata kita bertarung sekali lagi sekarang juga? Diamlah, Richie. Saya tengah tengok berita. Tengoklah tu. Itu Profesor Galerio. Itulah Profesor Galerio. Profesor Jurulatih Genius. Galerio. Baru-baru ni kan, ada banyak topik tentang dia. Betul tu. Walaupun dia tu sebaya dengan kita, dia anggota Institut Penyelidikan Dinosaur. Ha? Dia ni jenis yang macam mana ya? Saya nak sangat berlawan dinosaur dengan dia lah. Sekarang ni, pertempuran dinosaur tengah berlangsung. Akan ada pertandingan berpasukan dinosaur bakal berlangsung. Peraturan pertandingan yang terperinci akan saya umumkan. Apa yang saya boleh bagi tahu, ini pertandingan 3 sepasukan. Pertandingan berpasukan? Richie, awak halang padangan. Berdasarkan prinsip, semua orang boleh masuk pertandingan ni. Tak kira sama ada awak orang dewasa atau kanak-kanak. Asalkan awak pemain yang suka bertempur, awak dialu-alukan. Bagusnya! Ini memang bagus betul! Erti kata lain, asalkan dapat kalahkan semua pemain, saya dan T-Rex mesti akan jadi johan dunia. Betul tak? Kuat. Tapi kita semua kan berempat. Masuk awak, kita terlebih seorang kan? Tapi saya mesti bertanding. Saya pun nak juga. Saya pun. Tunggu dulu. Saya macam mana? Kuat. Nampaknya kita cuma boleh guna cara tu. Cara apa pula? Hehe, kita main batu gunting kertas. Awal, dah nak mula. Batu, Gunting kertas. Saya menang. Hei. Tunggu kejap. Kena menang 2 kali Tak lah. cakap pun tadi. Cepatlah main sekali lagi. Wawan. Kuat. Bodoh, jangan gaduh lagi. Baik kita bincang dulu. Tapi macam mana kita nak tentukan siapa yang akan bertanding? Kita tentukan melalui pertandingan. Pertandingan? Ya, betul. Pertandingan. Memandangkan kita nak sertai pertandingan pertempuran, lagi senang kalau tentukan dengan pertempuran dinosaur. Oh, memang bagus, Hadi. Ya, kalau macam tu, saya masih boleh terima. Kita putuskan macam tu. Kita tentukan kemenangan dengan pertempuran dinosaur. Lagi 3 hari, pemenang akan dapat kelayakan untuk bertanding. Sebelum tu, semua berlatih sendiri. Baik. T-Rex, serang bekas tu cepat.
Tembak, tembak, tembak! Kuat! Apa ni, T-Rex? Boleh awak sasar dengan lebih tepat tak? Sekali lagi. Jangan terlepas kali ni. Kuat! Kuat! Akhirnya saya jumpa awak, Richie. T-Rex, masa untuk latihan fizikal. Kuat! Kuat! Bersedia. Kuat! Mula! Kuat! Ha? T-Rex, seriuslah sikit. Kita nak bertanding. Mulakan! Kuat! T-Rex, ini halangan terakhir. Berusaha. Kuat. Baiklah, kita boleh berehat sekejap dan sambung balik. Lepas tu kita akan sambung semula. Saya pasti yang kita akan dapat bertanding. Kuat. Tak semestinya. Kuat. Oh. Kuat. Kuat. Ha? Siapa awak? Kuat. Hei! Nama saya Jin. Awak tengah berlatih nak sertai pertandingan dinosaur berpasukan? Ya, mestilah. Lagipun, saya nak dapatkan tempat pertama. Awak tengah berlawak ke? Dengan kemampuan awak tu, awak nak dapat tempat pertama? Apa maksud awak? Gigano, keluarlah. Nana. Kuat. Apa dia? Budak tu, takkan dia pun pelatih dinosaur? Alang-alang, biar awak lihat macam mana pertandingan dinosaur yang sebenarnya. Mod pertempuran. Kalau macam tu, saya lawan dengan awak. Hantarlah T-Rex awak cepat. T-Rex, pergi serang. Kuat. Gigano, hapuskan dia. Bahaya! Cepat berlindung! Terlalu bahaya. Kalau bukan sebab dah belajar masa bertarung dengan Hadi, mungkin kita dah dikalahkan. Boleh tahan juga. Sekarang giliran saya. T-Rex, tembak bola api awak cepat! Kena pun. Evolusi. Apa dah jadi? Apa benda tu? Hapuskan dia. Gigano, serang. T-Rex, cepat berlindung! T-Rex! Kuat. Kuat. Jangan! Kuat. Macam tu pun awak dah takut ke? Pertandingan dinosaur akan memulakan satu era baru. Dan awak masih jauh ketinggalan. Kejam betul. T-Rex, awak okey ke? Kuat. Selamat tinggal. Kuat.
Kalau awak masih berani nak bertarung lagi, jadi kita masih berpeluang untuk berjumpa. Dia tu hebat sangatlah. Dinosaur dia boleh berevolusi macam tu. Tapi kalau dia dapat buat, kita pun boleh juga. Nampaknya pertarungan antara dinosaur tu kita kena terokai dengan lebih mendalam. Kuah! Dah lambat, tapi kenapa Richie belum balik lagi? Berita kecemasan. Dinosaur yang sedang mengamuk sedang merosakkan taman. Apa yang dah terjadi ni? Bahaya dekat luar tu. Richie dan kawannya masih belum balik. Bahaya betul lah. Ada bungkusan untuk awak. Saya tak beli apa-apa. Kenapa ada bungkusan? Ini alat misteri? Episod 2, Pertempuran Baru. Laura! Kenapa awak semua ada kat sini? Takkanlah awak dicederakan dengan budak yang bernama Jin tu? Nampaknya awak pun kalah. Saya? Tak, mana adalah. Budak tu dia larikan diri masa tengah bertarung. T-Rex boleh jadi saksi. Kuah! Sudahlah tu. Jangan cakap lagi. T-Rex, awak okey ke? Kuah! Richie, nampak tak dinosaur budak tu tukar jadi sesuatu yang unik? Saya nampak. Masa tu... Evolusi! Macam mana dia dapat buat macam tu ya? Ayah, Mak! Saya dah balik. Richie, kenapa tak balik awal sikit? Tadi ada dinosaur timbulkan huru-hara. Kamu tahu tak? Laporan khas hari ini. Terdapat seekor dinosaur liar yang sedang memusnahkan ibu kota dan mencederakan ramai orang. Biar betul. Dinosaur cederakan manusia. Kita masih tak tahu lagi. Mesti ada muslihat di sebaliknya. Tapi dinosaur takkan cederakan manusia tanpa sebab. Tak kira apa yang dah jadi, tapi memang dinosaur cederakan manusia. Baik kamu hati-hati. Kalau benda ni jadi pada saya, apa patut saya buat? Richie, bila tak tahu nak buat apa, kamu letakkan tangan di dada dan ikut kata hati kamu. Kata hati saya. Hei. Cepatlah makan. Lauk dah sejuk. Saya makan cepat. T-Rex, ini bukannya salah dinosaur. Betul tak? Kuah! Kalaulah kita ni ada keupayaan, boleh bagi pengajaran kat penjahat tu. Boleh juga kalahkan budak Jin. Kuah! 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 Ada bungkusan untuk kamu hari ni. Mak tengok ia dikirim dari Penny. Penny? Cepatlah buka dan tengok. Ini... Ini alat untuk dinosaur ke? Ada tak manual dalam tu? Tak ada pun. Apa pun tak ada. Bila Richie dan kawan-kawan terima alat tu, pasti mereka terkejut. Pila! Lupa pula nak sertakan manual sekali. Mereka mesti tahu caranya. Mesti ada caranya. Apa-apa pun, awak cubalah dulu. Baik, dah pasang alatnya. Kuah! Kalau macam tu, cepatlah cuba. Baik. Laura, mari kita cuba kehebatan alat baru tu. Saya sahut cabaran awak. Mood pertempuran. Pertempuran bermula. Bangkitkan semangat berjuang. Brakio. Mari lawan, Tricera. Papa! Evolusi.
kita mesti akan menang. Mulakan, Tricera! Transformer Brachio, mula! Tenaga ni! Brachio dan Tricera dah jadi lebih hebat. Kekuatan mereka jelas lebih meningkat. Sebab dah pasang alat Penny ke? Lindungi diri! Tricera, cepat lawan balik! Brachio, lancarkan bom tenaga! Kenapa, Hadi? Cuba awak tengok mereka. Perasan apa-apa tak? Tricera dan Brachio nampak macam tak selesa. Tricera, kenapa dengan awak? Awak kenapa, Brachio? Cuba bertahan! Brachio! Ini mungkin kesan sampingan dari alat tu. Walaupun ia tingkatkan kekuatan, tapi tenaga pun bertambah. Sebenarnya alat ni boleh tingkatkan kekuatan ke? Kalau macam tu, asalkan T-Rex tambahkan latihan fizikal, dia takkan cepat penat. Tapi cuma 3 orang yang boleh ke pertandingan tu. Jangan risau. Pagi ni ada pengumuman tentang peraturan. Satu kumpulan 4 orang. Pilih 3 orang untuk bertanding dalam setiap pusingan. Kalau macam tu, semua orang pun boleh bertanding. Betul tak, Hadi? Hadi, kenapa dengan awak? Tak ada apa. Cuma tengah fikir alat Penny bagi tadi. Rasanya Penny takkan hantar benda yang ada kesan sampingan. Apa tujuan dia, ya? Latihan khas hari ini betul-betul memenatkan. Tapi kena lebih kuat bertanding dulu. Betul tak, T-Rex? Kuat. Kenapa ni? Jangan-jangan. Kuat. Jom pergi. Bahaya! Kuat. T-Rex, mari kita halang dia. Kuat. Mod pertempuran. Pertempuran bermula. Hebatnya dia. T-Rex dah gunakan alat yang Penny bagi untuk tingkatkan kekuatan. Macam mana ni? Kalau macam ni, T-Rex akan kalah. T-Rex! T-Rex, apa yang patut saya buat? Bila tak tahu nak buat apa, kamu letakkan tangan di dada dan ikut kata hati kamu. Tapi, kalau tak tumpaskan dia kat sini, orang akan fikir dinosaur berbahaya. Mereka akan jauhi dinosaur. Saya takkan biarkan orang ramai salah faham. Kita kena halang dia. T-Rex, evolusi pertempuran!
Mari mulakan, T-Rex! Sekarang juga, serangan api! Bagusnya, bergayanya awak! Kuat. Kuat. Episod 3, Alat Rahsia. Baru-baru ni ada dinosaur cudakan orang. Hati-hati bila awak semua balik. Baik. Terima kasih, cikgu. Jumpa lagi, cikgu. Jumpa lagi, Laura. Jumpa lagi. Laura, jomlah. Demi pertandingan, kita berlatih hari ini. Richie, awak teruja betul sejak dari pagi lagi kan? Ada apa-apa yang terjadi? Jangan terkejut lepas dengar ni. Saya dan T-Rex dah boleh buat satu evolusi. Kuat. Kuat. Sebab dah pasang alat naik taraf baru tu ke? Sebenarnya semalam saya terjumpa seekor dinosaur liar. Lepas tu minta T-Rex halangnya. Tapi ia terlalu hebat. Tapi saya tak nak T-Rex mengaku kalah pada masa tu. T-Rex, evolusi! T-Rex pun bertukar. Betul ke? Kalau macam tu, kita pun pergilah. Xiao Tang? Xiao Tang, Kuat. awak pun datanglah. T-Rex dan saya Kuat. boleh berevolusi. Tak. Sudahlah. Jumpa lagi. Biarlah dia. Jomlah pergi ke tempat biasa. Ya. Kuat. Kuat. Awak semua kena perhatikan betul-betul. Dah nak mula, T-Rex. T-Rex, evolusi pertempuran. Wah! Bukankah tak ada perubahan? T-Rex, kenapa tak bertukar? Kita buat sekali lagi. Evolusi pertempuran. Kenapa ni? Macam ni ke? Bukan, macam ni. Mungkin macam ni. Memang pun tak dapat bertukar. Buatkan saya menunggu je. Tapi memang dah bersinar-sinar. Memang ada perbezaan sebelum ni. Caku. T-Rex, kita buat sekali lagi. Evolusi pertempuran. Kuat. T-Rex, berusaha lagi. Jom, sekali lagi. Kuat. Tolonglah sekali lagi, T-Rex. Jangan marah. Jangan marahkan saya, T-Rex. Tolonglah. Jangan bincang lagi dah. Sampai sekarang, kita tak tahu macam mana nak gunakan alat ni. Tak guna kalau kita fikir sekarang. Kita bagi T-Rex rehat sekejap, baru mula latihan khas. Sebelum T-Rex bangun dari tidur, Richie perhatikan dan belajar di tepi. Hau. Mari kita pergi, Acrocantho. Hau. Baguslah. Saya pun nak sertai pertandingan pertempuran dinosaur. Tapi saya terlalu lemah. Hei, budak di depan sana. Awak nak jadi lebih hebat tak? Siapa awak? Siapa saya tak berapa penting. Tapi saya boleh bantu awak jadi hebat. Ini adalah alat yang boleh buat dinosaur naik taraf. Asalkan ia dipasang, nanti dinosaur awak akan jadi sangat hebat. Boleh jadi hebat? Macam tu je. Nah, terimalah.
Berusahalah, Brachio! Enki, bom batu! Hati-hati, Brachio! Pertempuran tamat. Pemenang Hadi. Kuah. Apa? Itu dinosaur Lia. Hati-hati, dia datang. Kuah. 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 Teruklah, kenapa Ekor Kanto tak dengar arahan? Dengar, sekali lagi bertukar. Wah, Capu. wah. Capu. Tak boleh. Semua dah letih sebab ada latihan. Ia datang lagi. T-Rex, dah cukup rehat ke? Kuah. Baik. Mod pertempuran. Evolusi. T-Rex. Berusaha T-Rex. Bangun. Jangan. Kalau macam ni, T-Rex Richie akan cedera. Habislah T-Rex kalau macam ni. Dia akan cedera teruk. Ekor Kanto, berhenti. Xiaotang. Jangan-jangan dinosaur yang liar tu dinosaur awak ke? Ya, ada seorang lelaki pelik bagi sebuah alat untuk tingkatkan kuasa. Lepas tu, Ekor Kanto tiba-tiba bertukar. Lelaki pelik? Tapi kenapa nak pasang alat yang ganjil tu? Saya sebenarnya nak masuk pertandingan lawan dinosaur. Tapi tak mampu jadi sehebat awak semua. Saya harap Ekor Kanto dapat jadi lebih kuat. Jadi, saya pasang alat tu. Maafkan saya semua. Maafkan saya, Ekor Kanto. Peralatan Xiaotang yang baik buatkan Ekor Kanto jadi liar. Tak boleh dimaafkan. Maaf. Xiaotang, jangan risau. Saya akan buat dinosaur awak kembali ke asal. Richie? T-Rex, tolonglah. Demi dinosaur Xiaotang kembali ke asal, bangkitlah. Macam itulah T-Rex. T-Rex, saya asyik nak awak bertukar tanpa pedulikan awak. Minta maaf. Tapi sekarang sebab nak tolong dinosaur Xiaotang, evolusi pertempuran. T-Rex betul-betul dah bertukar. Kalahkan dia cepat, T-Rex! Serangan api!
ekor kantor. Ekor kantor, minta maaf. Richie, terima kasih sebab tolong ekor kantor. Sama-sama. Lain kali kita buat pertempuran dinosaur lagi macam ni, ya? Oh, Richie. Lelaki yang sebarkan alat peningkat kuasa. Siapa dia sebenarnya? Teruknya. Ketua, eksperimen digagalkan oleh budak tu lagi. Budak yang bernama Richie tu lagi? Ya. Suatu hari nanti dia akan tahu tentang kehebatan saya. Episod 4, Pengembaraan Hutan. Mula! Papa. Tricera, awak lompat ke tempat tinggi dulu. Baru awak lompat ke dalam bulatan. Papa. 19 saat, rekod baru. Boleh tahan. Tolong. Bahaya. Tolong. Kuat. Alamak, itu dinosaur liar. T-Rex, kita pergi halang dia. Kuat. T-Rex, evolusi sekarang. T-Rex, serangan api. Uranus, maaflah. Saya tak patut pasang alat tu. Ia buat awak mengamuk. Dari mana awak dapat alat ni? Saya kutipnya dalam hutan. Saya dengar ia tingkatkan prestasi dinosaur. Tingkatkan prestasi. Alat ni buat dinosaur mengamuk dan jadi liar. Kita ke hutan. Kita cari orang yang edarkannya. Baik. Kuat. T-Rex. T-Rex kena rehat 2 hari. Awak jaga dia baik-baik. Jangan bagi bergerak. Ya. Tapi tentang penyiasatan alat dalam hutan... Serahkan hal ni pada saya dan juga Hardy. Saya pun nak tolong. Tak. Hutan amat bahaya pada waktu malam. Awak perempuan, baik jangan pergi. Serahkan hal macam ni pada lelaki. Jom pergi. Ketua, alat dah habis diedarkan. Cekap tak saya ni? Ya. Kalau macam tu, saya berikan awak ganjaran. Tengok ni. Kotak sebesar ni, takkan ia harta karun? Alat... Sebelum ni, saya sembunyikan alat ni di dalam hutan. Memandangkan awak begitu cakap, saya berikan awak ganjaran untuk mengangkat semua ni ke pengkalan. Tapi kotak sebesar ni, saya seorang tak mampu nak angkat. Janganlah risau. Saya dah carikan awak seorang penolong yang hebat.
Angkat alat ni ke pangkalan sebelum matahari terbit. Grants tu cuma tahu mengarah orang je. Cepatlah, jangan lengah-lengah. Laparnya. Siapa awak semua? Kalahkan dia terus, T-Rex! Serangan api! Teruk. Ketua, eksperimen dihalang oleh budak tu lagi. Budak yang bernama Richie tu lagi ya? Suatu hari nanti dia akan tahu kehebatan saya. Rupanya budak-budak yang rosakkan rancangan saya. Bolehlah buat sesuatu dengan awak semua. Asalkan dah masuk ke kawasan lapang, saya akan segera potong tali itu. Dan masa tu... hati-hati, Hardy. Hutan bahaya pada waktu malam. Kalau tak hati-hati, mungkin akan terjerat dengan lilitan pokok. Tadi kemalangan je. Howell, awak tak apa-apa? Tak apa-apa. Wawa. Lain kali saya lebih berhati-hati. Nah, makan satu apple ni. Howell, jom kita cari di sana. Sikit lagi nak berjaya. Wah. Wawan. Nyam. Nyam. Wang. Wawa. Alat tu. Kenapa Howell dan Hardy masih belum keluar? Papa. Itu suara Howell dan Hardy. Ke sana. Trasera, cepat hidup. Ini sisa apple Howell dan Brachio ke? Papa. Bawa saya cari mereka. Tolong! Cepat datang! Jeritlah. Awak jerit pun tak ada orang yang akan selamatkan awak. Howell, Hardy! Laura, kami kat sini. Wawa. Cukup. Trasera, cepat selamatkan mereka. Papa. Datang lagi seorang. Kacau betul. Bila? Wawa. Trasera, tolong ya. Baik, Trasera, kejar kemenangan. Trasera, tembak berbola kilat. Fikir cara untuk halang Stego dari bergerak.
Tresera, dari ke depan 2 tiang batu tu. Cepat lompat. Guna peluang ni, tembak berbola kilat. Dah menang. Laura, macam mana awak tahu kami ada kat sini? Saya nampak sisa buah apple masa mencari dan buat Tresera bawa saya ke sini. Hebatnya. Tadi saya memperkecilkan awak. Betul-betul minta maaf. Bila? Stego, macam mana dengan awak? Semua sebab alat ni lagi. Saya rasa tak lama lagi kita akan jumpa lelaki yang mengedarkan alat tu. Papa. Caku. Tak guna, gagal lagi. Ya, aduh. Episod 5. 2 buah alat. Teruklah. Dah lewat ni. Kuah. Saya pergi dulu. Tunggu sekejap. Kuah. Aduh. Ini surat untuk kamu. Ada lagi. Kuah. Kuah. Ia dari Benny. Inilah. Kuah. Dah ada manual. Jadi dinosaur kita boleh bertukar ke mod pertempuran. Bukan semudah tu. Untuk buat dinosaur tukar ke mod pertempuran, kita perlukan persefahaman lebih mendalam dengan dinosaur kita. Bila dinosaur dan pelatih sehati sejiwa, dinosaur akan berevolusi ke tahap yang lebih tinggi. Apa maksudnya? Hubungan kita dikira bagus, betul tak? Tapi kalau masih belum cukup faham, dia tak dapatlah nak bertukar. Manual cakap yang nama alat ni ialah alat impian. Elok juga namanya. Alat tu. Alat awak semua sama dengan alat yang lelaki tu bagi pada saya sebelum ni. Betul tu. Nah, terimalah. Jadi kalau macam tu, dinosaur kita mungkin jadi liar. Tapi dalam manual tak ada sebut pun. Tapi Syautan cakap kedua-dua alat ni nampak sama. Nak tahu kebenarannya, baik kita terus bertanya dekat lelaki itu je. Hadi, boleh ke kita jumpa lelaki itu? Sebab cara yang terbaik, tarik perhatian dia cari kita. Oh, tapi... betul ke tak ada masalah? Awal macam jumpa sesuatu. Jomlah. Encik, saya nak beli 7 donat lah. Hawal, serius lah sikit. Benda yang kat tangan orang tu macam alat impian je. Mari pergi. Adik, benda ni tak elok lah. Bagi pada kakak, ya? Jangan. Saya dah lihat makan donat tu. Ini mesti tempat persembunyian dia. Macam mana sekarang? Kita masuk dan cari dia. Nana. Dekat sana.
Teruk betul. Si Grants tu layan saya memang teruk betul. Apa yang dia buat tu? Itu alat impian. Siapa tu? Richie, awak buat apa ni? Dah terdedah. Tak boleh buat apa-apa. Mari. Hei, awak buat apa? Apa benda semua ni? Alat untuk meningkatkan kuasa dinosaur. Awak tipu. Ini alat yang buat dinosaur jadi liar. Jadi liar? Malang betul. Ada masalah masa awak berlatih ni. Apa awak cakap? Pertempuran dinosaur perlukan persefahaman antara pemilik dan dinosaur. Tapi kalau tak ada persefahaman antara kedua-duanya, dinosaur tu akan mengamuk. Kuat. Persefahaman. Dah tahu alat ni tak terkawal. Awak janganlah edah pada orang. Jadi saya akan buktikan pada awak. Rara! Rara! Alat gelap ni sebenarnya selamat. Alat gelap? Memang ia tak sama dengan alat impian. Evolusi! Dinosaur liar? Kuasa yang sangat hebat. Kita lawan dia. Baik. Pertempuran bermula. Evolusi. Empat lawan satu. Baiklah. Sarah! T-Rex! Enki! Wah, cepat lari, Brachio! Brachio! Tricera, bertahan! Dengan satu pukulan dah buat semua dinosaur cedera parah. Macam mana? Dah nampak kehebatan alat gelap saya? Tak boleh jadi. T-Rex, evolusi pertempuran. Lajunya. Tak bagi masa untuk bertukar. Sudahlah tu. Mari saya bagi serangan yang terakhir. Hati-hati! Semua berlindung! Dah terlambat. T-Rex! Richie, medan pertempuran diceroboh. Ada yang tak kena. Apa? Tengok tu. Apa tu? Kenapa tiba-tiba muncul robot pertempuran pula? Gigano milik Jin? Kenapa awak semua ni teruk sangat? 4 lawan 1 pun kalah. Apa yang kelakarnya? Walaupun awak semua berjuang habis-habisan, tapi masih tak berdaya untuk melawan. Apa? Richie, berhenti! Baik awak semua tengok saya dari tepi je. Jangan halang saya lah. Saya akan lawan dengan dia. Biar saya dan T-Rex selesaikannya sendiri. T-Rex! Mulakan evolusi pertempuran. Apa? Ada 2 robot pertempuran?
tak pernah dengar tentang benda ni pun. Hei, pergi hapuskan mereka semua cepat. Mulakan! Serangan berapi! Tak guna. Saya akan balas dendam. Jangan lari! Nampaknya awak tak selemah yang saya sangka, Richie. Apa? Tengoklah apa yang awak boleh buat lagi. Jumpa lagi lain kali. Tunggu! Apa tujuan sebenar Jin ya? Episod 6, Perasaan Dinosaur. Tak sangka Jin nak tolong kita kan? Tapi awak pun hebat juga, Richie. T-Rex pun berjaya bertukar jadi robot. Dan saya tak mampu nak tolong. Papa? Sebenarnya, saya macam tak dapat tolong mereka. Kalau keadaan terus macam ni, boleh ke? Laura, hati-hati depan awak! Aduh! Awak okey tak? Tak apa-apa. Saya tengah fikirkan sesuatu. Kenapa pula ni? Kuah. Nana! Kenapa awak mengamuk ni? Nana! Apa yang dah jadi ni? Tak tahu kenapa. Tiba-tiba dinosaur saya berkelakuan pelik. Kuah. Tinggalkan tempat ni cepat. Kenapa jadi macam ni? Tempat tadi tu ada bunyi penghawa dingin. Bunyi penghawa dingin tadi macam bunyi dinosaur. Mesti dinosaur kecil ni takut. Tapi saya rasa ia tak sama langsung. Perasaan manusia dinosaur tak sama. Disebabkan dinosaur tak dapat bercakap, jadi kita kena perhati dan memahami mereka. Betul tak? Sebab keluarga Laura ada klinik dinosaur. Giliran awak, Brachio. Wah! Mulakan, Trasera. Papa. Evolusi. Bersedia ya? Saya akan kalahkan awak. Bola peti. Tembak bom tenaga. Teruskan. Jangan berundur. Kenapa Laura bersemangat betul? Baiklah. Brachio. Pertempuran tamat. Pemenang, Howell. Dah menang. Kalah lagi. Kuah. Berusaha. Laura, awak nampak macam cemas dalam pertempuran tadi. Ada masalah ke? Sebenarnya... Oh, macam tu. Awak pun nak jadi lebih hebat lah. Betul tu. Kalau masih kekalkan prestasi macam ni, nanti menyusahkan orang lain. Saya faham. Tapi saya rasa awak ada kelebihan sendiri. Contohnya, macam bila awak tahu apa nak buat, awak akan buat dengan cepat. Kadang-kadang, saya rasa awak sama macam T-Rex. Walaupun tak dapat berkomunikasi
berkomunikasi dengan elok, saya boleh faham apa yang awak nak sampaikan. Hei, saya boleh berkomunikasi dengan elok lah. Tapi saya boleh faham perasaan T-Rex dan perkara yang saya nak sampaikan, awak memang dah cukup hebat. Jadi, awak kena lebih yakin. Ya, terima kasih ya. Aduh. Apa dah jadi? Yang berlaku tadi. Richie, ia dari arah plaza. Cepat pergi tengok sekarang. Itu dinosaur liar. Ada 2 ekor pula tu. Mereka datang. Baik. Pertempuran bermula. Bertukar. Biar saya lawan dengan yang ini. Yang tu, awak semua uruskan. Evolusi pertempuran. Mulakan! Baik, kita pun mula. Enki! Dinosaur yang dipasang alat gelap memang hebat. Kalau tak dapat menang guna kekuatan, kita buat macam ni. Meriam benih! Pergerakan mereka pun laju. Kena ke tak? Macam tak kena. Teruskan semua, berusaha! Perasaan manusia dinosaur tak sama. Disebabkan dinosaur tak dapat bercakap, jadi kita kena perhati dan memahami mereka. Betul tak? Nana. Kita buat dengan betul Laura. ke? Hei, Laura! Ha? Kalau kalah dari segi kekuatan, kita kena cari kelemahan pihak lawan. Cuba fikirkan perasaan dinosaur pihak lawan. Perasaan dinosaur? Saya ada idea. Kita boleh cuba. Apa yang awak fikirkan? Saya kena buat apa? Macam ni. Awak dah sedia ke, Hawa? Kita mula sama-sama. Ya, kekuatan yang hebat. Tricera, berusaha ya. Ini untuk awak. Brachio, jom kita buat sedaya upaya. Tricera, Baiklah, sekarang Enki. masanya. Bagus betul. Betul apa yang saya sangka. Dia tak suka serbuk. Sejak bila awak dapat tahu? Masa Brachio buat serangan tadi, dia menjerit bila serbuk letupan tu terkena pada dia. Dia jadi serbuk tak kena. Sebab banyak dinosaur yang bencikan serbuk. Mungkin dinosaur ni pun sama juga. Dulu saya ingatkan yang saya lemah, tapi sebenarnya bukan. Ini akan tentukan kemenangan. Serangan berapi.
dapat tonjolkan kelebihan diri, kita boleh bertanding. Terima kasih sebab buatkan saya faham. Richie, ini cara saya bertempur. Tricera, evolusi pertempuran. Dah berevolusi. Ini kebolehan baru saya. Mulakan serangan panah berguru. Dah menang, Tricera. Mulai hari ini, kita berusaha bersama. Dinosaur boleh kembali ke keadaan asal. Bagusnya. Tricera dah boleh buat evolusi pertempuran. Laura, macam mana awak buat? Saya rasa walaupun Tricera dapat bertukar ke mod pertempuran, persefahaman antara saya dan Tricera lebih penting. Persefahaman? Betul. Walaupun kami melalui pelbagai kesusahan, tapi saya sedar yang asalkan saya bekerjasama dengan Tricera, kami pasti dapat buat. Pada masa itulah ia berjaya bertukar ke mod pertempuran. Apa yang penting, awak dan dinosaur awak kenalah ada persefahaman dulu. Baru boleh bertukar.